Apa itu ikhlas wahai Rasulullah? Kata Nabi SAW, ikhlas ialah mereka yang hidup kerana Allah, mereka yang bernafas kerana Allah, mereka yang memandang kerana Allah, mereka yang bercakap kerana Allah, mereka yang mendengar kerana Allah, mereka yang berjalan kerana Allah, mereka yang melakukan sesuatu kerana-Mu wahai Allah tidak akan boleh dihampiri oleh iblis. Tetapi malangnya berapa ramai umat Nabi Muhammad yang tiap-tiap kali melakukan kebaikan, mereka melakukan kebaikan dan ibadah bukan kerana Allah, mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka masukkan ke dalam media sosial, mereka melakukan kebaikan dan ibadah untuk mereka dipuji oleh kawan-kawan mereka, mereka melakukan ibadah dan ketaatan untuk orang ramai kata fulan itu baik, fulan itu banyak ibadahnya. Maka orang-orang yang buat bukan kerana Allah, mereka akan ditewaskan oleh iblis laknatullahi alaih.